Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Syahrizal bin Ibrahim ingin menjelaskan beberapa perkara penting berhubung kenyataan dan dakwaan yang tular baru-baru ini selepas prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Baru pada 13 Ogos 2025. Yang pertama, tuduhan kononnya saya mengambil wang tunai RM 1,3 juta. Tuduhan bahawa saya telah mengambil atau menyembunyikan wang tunai RM 1,3 juta adalah tidak benar dan mengelirukan. Wang tersebut ialah hasil usaha bersama saya dan Allahyarhamah isteri saya Fajani Rahban semasa hayatnya. Bahkan saya sendiri telah secara sukarela mengisytiharkan keberadaannya semasa mesyuarat keluarga selepas pemergian beliau. Yang kedua, arahan mahkamah dan status terkini. Untuk makluman, sejak prosiding mahkamah pada 13 Ogos 2025, saya tidak menerima perintah rasmi yang bermeterai mahkamah sama ada yang diserahkan kepada saya atau kepada peguam saya. Sehinggalah pada 22 September 2025 saya diberikan perintah rasmi bermeterai mahkamah oleh peguam pihak keluarga Allahyarhamah melalui peguam saya. Sebagai menghormati keputusan mahkamah yang saya terima, saya telah memindahkan wang RM 1,3 juta tersebut ke dalam akaun bank Pentadbir Harta Pusaka dalam tempoh 4 hari bekerja. Saya tidak ambil hak anak yatim seperti yang diwar-warkan. Tanggapan bahawa saya makan harta anak yatim atau melarikan hak anak yatim adalah fitnah dan tuduhan yang tidak berasas, yang mula ditularkan sebelum saya sendiri diberikan perintah rasmi bermeterai mahkamah yang jelas. Saya menyeru kepada semua pihak agar tidak membuat kenyataan yang tidak bertanggungjawab yang boleh memesongkan fakta sebenar sehingga merosakkan reputasi dan menjejaskan integriti sistem kehakiman. Yang ketiga, tindakan undang-undang susulan. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk memulakan tindakan undang-undang kali kedua atas fitnah dan tuduhan tidak berasas ini. Ini bagi mempertahankan nama baik dan reputasi saya daripada terus dicemarkan di media sosial dan arus perdana.